Okey, fokus kepada bab 2. Kita belajar kembangan hari tu. Kembangan ni kalau bahasa pasarnya daripada ada kurungan. Okey, kita darab masuk, ingat tak? Jadi tak ada kurungan. 4x tambah 8. Kita dah belajar dah minggu lepas. Okey, ada kaedah darab masuk, ada kaedah kalau dua kurungan, ada kaedah satu kurungan. Kalau dua kurungan, semua dah ajar dah. Okey, cara ringkas, cara cepat, cara biasa. Semua kita dah buat dah kan? Cikgu nak tanya, 2.1 modul soalan A ni dah kita dah bincang ke? Cuba tengok modul. Cikgu tak ingat lah. Belum Dah buat belum? Cuba komen sikit. Dah buat ke belum? 2.1. Tulis sikit kat komen dah buat ke belum. Kalau dah, tulis dah. Nak tengok ramai tak yang dah buat. Okey, rata-rata dah buat dah. Alright. Jom kita bincang Okey, Keshi ni. Soalan satu ni, apa jawapan dia? Ni semua satu markah. 14 tolak 21 Pi. Yes, thank you. Very good. Satu markah. Okey, nombor 2. Hafal. Ya, cikgu, saya ambil kertas. La ilaha illallah. Haifah? 3M tolak 4. 3M tolak. Oh, sorry. 3M tolak 4. Okey, so 9 darab 1/3, 3M. 12 darab 1/3 dapat 4. So 3M tolak 4. Bagus, satu markah. Nombor 3. Arik Zikri. Negatif 12 PQ tambah 8 PR. PR. Negatif 12 PQ PQ tambah 8 PR. Ya, kenapa negatif 12 Kenapa dia jadi positif 8? Cuba cek balik. 4 darab 3 positif darab positif. Arik, positif darab positif, positif ke negatif? Positif. Tapi kenapa awak dapat negatif ni? Silaplah kat sini salah. Okey, sepatutnya dia positif. Positif 12. PQ dah betul. Bagus. Kemudian next. Positif darab negatif. Tak sama, negatif kan? So, negatif. 4 darab 2, 8. 8 PR dah betul lah. Yang awak salah adalah operasi ni. Cek balik nanti. Cek balik. Jawapan dia adalah 12 PQ tolak 8 PR. Ke kat kertas soalan awak dekat 4 tu ada negatif? Ada. Ada. Ada Cikgu yang negatif suruh letak. Cikgu yang suruh letak. Cikgu suruh letak? Kenapa Tahu saya cikgu yang suruh letak. Kenapa cikgu suruh letak? Oh, cikgu nakkan jawapan negatif 3 dengan 4. Okey, betul-betul. Kalau gitu betul lah. Kalau gitu betul. Kalau dia negatif, betul lah betul. Cikgu suruh letak. Cikgu cakap sebab tak ada negatif masa tu tak mencabar. Betul-betul. So kalau negatif, betul jawapan dia ni. Kalau negatif 4P tu, betul jawapan dia. Negatif 12 PQ tambah 8 PR. Betul-betul. Nombor 4 ni cikgu suruh letak negatif. Sekali. Ada negatif Ada. Ada. Naufal, apa jawapan nombor 4 ni? Negatif 12 D kuasa 2. Negatif 12 D kuasa 2. Positif 4 E
DE. Okey, bagus. Negatif 12 D kuasa 2, D darab D, D kuasa 2 tambah 4 DE. Oh, bagus. Ni senang sikit kan? Okey, kalau 2 kurungan soalan B, dah buat belum? Okey, Koid. Apa jawapan yang pertama ni? M kuasa 2 tambah 5M tambah 6. M kuasa 2 Tambah 5M tambah 5M tambah 6. 6. Okey, tambah 6. Betul. Okey, soalan ni satu markah juga sebenarnya. Tapi sebelum tu kan kita tunjuk dulu kita punya darab masuk dulu kan. M darab M, M darab 2, 2M, positif 3 darab M, positif 3M, positif 3 darab positif 2, positif 6. So, biasanya yang tengah ni kita boleh tambah. Positif 2 tambah 3 dapat positif 5. Alright. So, yang kedua. Siapa Khairi ada. Tan Yuzin ada. Tan Yuzin. Apa jawapan dia? Anas. Ya. Anas. Apa jawapan dia nombor 2? Nombor 2 MB B. 12R tolak 3 tolak 4R. 12R tolak. Mana sebenarnya 12R? Tolak 3 tolak 4R. Okay, 12R tolak 3 tolak 4R. Okay, yang 3 darab 4, 12R tolak 6R kuasa 2. 2 darab 4 tambah 8. 2 darab negatif 2R, negatif 4R. Okay. So, jawapan dia, tengok sini Anas. So, yang sama mana? Sebutan yang sama. Yang mana sebutan yang serupa? Kita ada 12R tolak 6R kuasa 2. Okay, 3R darab 4 dapat 12R. 3R darab 2R dapat negatif 6R kuasa 2. 2 darab 4, 8. 2 darab negatif 2R, negatif 4R. So, antara 4 sebutan ni, yang mana sebutan serupa? Mana Anas? Yang mana sebutan serupa? 12R tolak 6R kuasa 2 tambah 8 tolak 4R. Yang mana sebutan yang serupa? Yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Mana Anas? Sekejap tengah fikir. Mana sebutan yang huruf dia sama? Senang cerita. Huruf dia sama. Kan ada 4 sebutan ni. Yang mana huruf dia sama? 12R dengan 4R tu. 12R dengan negatif 4R. So, yang ini yang kita boleh tolak tambah. Yang lain tak boleh. Faham tak? Nampak tak? Dia pusing awak sikit je. Biasa kita buat selesai yang tengah-tengah kan. Kita boleh selesai kan. Tengah-tengah. Ni dia pusingkan sikit je. So, 12R tolak 4R. So, 12R tolak 4R, kita dapat 8R. So, yang lain ni tak boleh buat apa-apa. Salin balik. Tolak 6R kuasa 2 tambah 8. So, ni jawapan dia. 8R tolak 6R kuasa 2 tambah 8.
Right? Biasa tengah-tengah. Itu yang cikgu cakap masa cikgu ajar dulu. Cikgu kata kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada juga kita kena cari sebutan yang serupa tak semestinya kat tengah-tengah. Okay, macam contoh nombor 2 ni, sebutan serupa dia satu depan sekali, satu belakang. Bukan kat tengah-tengah. So kita kena hati-hati. Alright. Faham Anas? Okay, boleh. Faham. So kena hati-hati. Tak semestinya di tengah-tengah. Tapi kebiasaannya sebutan serupa ni kat tengah-tengah. Kebiasaannya. Okay, soalan 3. Soalan 3, siapa Siapa ada kat sini? Adriana. Soalan 3, apa jawapan dia? Q kuasa 2 tambah 10Q tambah 25. Okey, bagus. Okey, ada 2 kaedah kan. Satu kaedah cepat. Kalau tambah, kita akan dapat jawapan tambah. Depan dengan belakang ni kita kuasa 2 kan. Q kuasa 2, 5 kuasa 2, 25. Yang tengah-tengah ni Q darab 5 darab 2. Q darab 5, 5Q darab 2, 5 darab 2, 10. So dapat 10Q. Ni kaedah cepat kan. Kalau tak pun, tak tahu, tak ingat, so kembangkan dia. Q tambah 5 kuasa 2 maksudnya ada 2 kurungan yang sama sebutan dia. Q tambah 5 darab Q tambah 5. Yang ini buat manual. Buat macam biasa. Darab masuk untuk kedua-dua sebutan. Macam kita buat nombor 1 dengan nombor 2 lah. Cuma dia ada teknik cepat ni. Kalau Q tolak 5 kuasa 2, apa jawapan dia? Siapa boleh jawab? Q tolak 5 kuasa 2. Siapa boleh congak? 1. Cepat. 2. 3. Kalau tolak, apa jawapan dia? Apa operasi dia? Kalau tambah operasi dia. Kalau tolak, Tolak tambah. tolak tambah. Yang lain sama je. Q kuasa 2, 5 kuasa 2, 25 belakang. 5 darab 2, 10 tambah Q. So 10Q. Beza dia tolak tambah. Kalau dia tambah kuasa 2, tambah. Okey. Tadi siapa jawab tadi? Cengker Ben Cengker Okey, nombor 4. Siapa nak jawab nombor 4? Cepat. Kita nak pergi masuk pemfaktoran pula. Nombor 4 siapa nak jawab? Siapa ada kat sini ni? Jeffrey ni siapa? Aina. Apa jawapan Aina? Ni tolak kan? Apa jawapan Aina? Mana Ainanya? Siapa nak jawab cepat? Saya. Okey. Irina. 16W kuasa 2 tolak 16W tambah 4. Okey, bagus. Okey, perfect. 1 markah. Ni pun 1 markah. Okay, 4W dah kuasa 2, 16. 4 kuasa 2, 16. W kuasa 2, W kuasa 2. Yang belakang 2 kuasa 2, 4. Betul. Kemudian operasi dia 1 tolak, 1 tambah. Yang tengah-tengah 4 darab 2 darab 2. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Darab W. So 16 dah W. Okay, perfect. Alright. Okay. Soalan C ni dah buat belum?
Soalan C dah buat belum? Dah. Alright. Berapa dah kita? 2.46. Tak masuk lagi bab apa. Okay, saya bagi jawapan lah. Okay, maksudnya untuk soalan C ni kita kena kembangkan dahulu, kemudian kita kena cari sebutan yang serupa untuk kita tolak atau kita tambah. Okay. Dan kita dapatlah jawapan dia. Okay, so nombor 1 ni K darab K darab 3. So K kuasa 2 tambah 3K. Kemudian negatif 2 darab K, negatif 2K, negatif 2 darab 3, negatif 6, tolak 7K tambah 5. So yang kita ada yang sama 3K tolak 2K tolak 7. So K kuasa 2, 3 tolak 2, 1, tolak 7, negatif 6K. Kemudian kita ada negatif 6 tambah 5. Okay, negatif 6 tambah 5, kita dapat negatif 1. Okay, so kita kembangkan satu markah, jawapan satu markah. So jawapannya adalah K kuasa 2 tolak 6K tolak 1. Okay, kalau tak boleh nak congak, tekan kalkulator. Tak ada masalah. Tekanlah tambah 3 tolak 2 tolak 7. Apa jawapan dia? Kemudian tolak 6 tambah 5. Tekan sama dengan. Apa jawapan dia? Okey, tekan je kalkulator, tak ada masalah. Yang penting markah 1 untuk kembang dah dapat. Okey, yang kedua. Okey, so 2 kuasa 2, 4, W kuasa 2, W kuasa 2, tolak. Okey, ni kita guna yang cepat kan? Kuasa 2 tolak kan? 1 tolak, 1 tambah. Okay. So tengah-tengah dia 2 darab 3, 6. Darab 2, 12. So 12. W darab S, SW. Okay. Kemudian belakang dia 3 kuasa 2, 9. S kuasa 2, S kuasa 2. Tolak 2, SW. So yang sama dekat sini adalah tolak 12 SW, tolak 2 SW. So tekan kalkulator, tolak 12, tolak 2. Yang lain tak boleh W kuasa 2 ada satu je, tak ada. Tak ada pasangan yang sama. S kuasa 2 pun ada dia je, tak ada yang lain. So yang tak terlibat, tulis balik. 4 W kuasa 2. So negatif 12 tolak 2, kita dapat negatif 14 SW tambah 9 S kuasa 2. So kita kembangkan dengan betul satu markah, kita dapat jawapan satu markah. Okey, soalan yang ketiga. Okey, so ni darab satu kurungan. Darab satu kurungan senang sikitlah. Okey, so 3 darab 5, 15. 3 darab negatif 4, negatif 12T. Okey, next. Khairia ada, Khairia? Khairia tak ada. Siapa lagi ada? Adam. Ya, cikgu. Adam, next ni apa darab apa? Ni dah selesai dah kurungan yang pertama. Kurungan yang kedua ni. Negatif 12T T lagi. tambah 24. Okay, thank you. Okay, jangan baca 4 Baca negatif 4 darab 3T. So, negatif 4 darab 3. Supaya kita selesai terus kurungan ni. Okay, lagi-lagi kalau tolak negatif, bahaya. Okay, ingat sampai bila-bila ingat. Okay, negatif 4. Jangan tekan kalkulator 4 darab 3 je. Okay, negatif 4 darab 3. Negatif 4 darab negatif 6. Dapatlah positif 24. Okay, kemudian selesaikan. So, yang sama 15 dengan tambah 24. So, positif 15 tambah 24, 39. Kemudian yang ini pun sama juga. Negatif 12T tolak 12. So, kita dapat negatif 24T. So, jawapannya 39, 24T. Ini satu markah, ini satu markah.
Okey, soalan nombor 4. Nak buat macam mana ni? Nak darab yang mana dulu ni? Soalan nombor 4 ni. Macam mana soalan nombor 4 ni? 3 nak darab dengan mana dulu ni? Mana darab mana dulu? Ke nak buat straight, serentak semua? Ada pandangan, cadangan? Siapa nak jawab tu? Darab AB. Darab AB dengan ungkapan ni. Selesaikan ungkapan dulu. Baru darab 3. Mana dulu? Okey, mana-mana boleh. Alright. Yang pertama awak nak darabkan 3 darab A, 3 darab B pun boleh. Ataupun awak nak darabkan 3 darab 2B, 3 darab A pun boleh. Sebab dia darab-darab. Macam 3 darab 2 darab 1. 3 darab 2, 6. 6 darab 1, 6. Kalau 3 darab 1 dulu. 3 darab 1, 3 darab 2, 6. Sama je. Darab tak kisah. Tak ikut turutan. Okay, tapi dia kena sekali semua darab lah. So boleh. Ataupun awak nak darab kurungan dulu pun boleh. Okay, A darab 2B, A darab A, negatif B darab 2B, negatif B darab A pun boleh. Kemudian dah selesai, baru darab dengan 3. Okay, saya guna yang ni dulu. Saya tunjuk yang ni dulu. So, 3 kurungan A darab 2B, 2AB, A darab A kuasa 2, negatif B darab 2B, negatif 2B kuasa 2, negatif B darab A, negatif AB. Tutup dengan tolak 2AB. Okey, dah selesai. Darabkan 3 pula. 3 darab semua ni lah. Ada 4 sebutan, 4-4 lah dia darabkan. Okay. So, 3 darab 2, 6AB tambah 3A kuasa 2 tolak 6B kuasa 2 tolak 3AB tolak 2AB. Ni last kali ni jangan lupa ni. Jangan tinggalkan. Okey, kemudian cari yang mana sama. 6AB, AB. Okey, ada 6AB dengan tolak 3AB. So, 6 tolak 3, 3AB. Okey, kemudian 3A kuasa 2. Ada tak kuasa 2? Tak ada, salin balik. 3A kuasa 2. Sekejap Hello? Ya. Boleh masuk. Okey, thank you. Okey, tengok. 3A kuasa 2 tak ada. Okey, kemudian sorry. Ada lagi AB ni. Ni ada lagi AB. So boleh tolak lagi AB tu. Sekejap. Tadi kita dapat apa? 6 tolak 3, 3 tolak 2, 1. So tinggal AB je lah. 1 AB kan. So 1 tak payahlah tulis. AB tambah 3A kuasa 2. 6 B kuasa 2 tak ada dah. So tolak 6B kuasa 2. So jawapannya AB tambah 3A kuasa 2 tolak 6B kuasa 2. Sebab yang sama AB, AB, AB. Okay. Ataupun awak nak darab 3 dengan A tolak B dulu pun boleh. Lepas tu baru darab kurungan. Saya bawa pakai pen warna lain. Saya buat warna merah lah. Ni awak darab ni dulu. 3 darab A, 3 tolak darab dengan negatif B. So dapat 3A tolak 3B. Kemudian darab dengan 2B tambah A tolak 2AB. Kemudian ni barulah awak darab dalam kurungan. Pun boleh. Nanti dapat sama juga. Dapat 6AB tambah 3A kuasa 2 tolak 6B kuasa 2 tolak 3AB tolak 2B. Sama je. Okey, ni nanti awak akan dapat yang ini juga sama. Benda yang sama. Okey, cuma beza dia darab dengan 3 dulu. Alright. Okey.
Ada soalan tak? Soalan nombor 4 ni. Faham tak soalan nombor 4? Faham? Faham yang biasa jawab Naufal dia seorang faham. Yang lain tak pasti tidur ke. Okey, tapi yelah dah ngajar sekolah menengah kan. Kalau online dia macam tu lah, sunyi je. Kalau anak saya skor rendah tu, riuh. Riuh rendah. Dan sekolah menengah dia malu dah sikit kan. Okey, soalan nombor 5. So 3PQ, ni jangan hati-hati Jangan awak buat 3PQ tolak 4P pula. Tak, dia ada negatif 1 kat sini. Kena darab masuk macam ni. So 3PQ, so negatif darab positif, negatif 4P, negatif darab negatif, positif. Oh sorry, tak nampak cikgu ada kuasa 2. Sebelum darab kurungan tu, kena selesaikan ni dulu lah. 4P tolak Q kuasa 2. Tak perasan cikgu ada kuasa 2. So 4P kuasa 2, 16P kuasa 2. So tengah-tengah dia tolak. So 1 tolak 1 tambah. Kemudian 4 darab 2, 8 PQ. Okey, belakang dia Q kuasa 2. Okey, kenapa ada kurungan lagi? Sebab ni ada darab dengan negatif. So negatif 1 ni. So ni negatif darab semua 3 ni. Jangan darab dulu Kena kuasa 2 dulu kurungan ni. Okey, kena darab kurungan 4P tolak Q dulu. Barulah darab dengan negatif ni. Okey, 3PQ. So negatif, positif, negatif 16P kuasa 2. Negatif, positif 8PQ. Negatif, positif, negatif Q kuasa 2. Dah selesai kurungan. Okey, kemudian kita cari PQ ada tak? Ada yang sama PQ. 3PQ tambah 8PQ. So 11PQ. Kemudian P kuasa 2 tak ada yang sama. So tolak 16P kuasa 2. Q kuasa 2 pun tak ada yang sama. Tolak Q kuasa 2. So jawapan dia 11PQ tolak 16P kuasa 2. Tolak Q kuasa 2. Okay, semua sekali 2 markah. Ni, okay, 2 markah. Ada yang betul semua ke soalan C ni? Ada tak yang betul semua? Ada tak yang betul semua soalan C? Cuba tulis kat komen sikit. Ada berapa markah ni? Setiap soalan ni 2 markah. 2, 4, 6, 8, 10. Ada tak yang dapat 10 markah? Casey ni dapat 10. Tak dapat. Ryan tak dapat. Lagi? Cuba komen sikit. 8 per 10. Ada satu soalan tu silap. Yang lain 8, 10 juga. Soalan mana awak salah ni? Soalan 4 ke? Ataupun soalan 5? Yang pelik sikit soalan 4 dengan 5 Soalan 5 Awak darab dulu negatif Tak nampak 2, lepas tu 1 tak terfikir. Semua macam saya tadi tak nampak 2. Jangan darab negatif dulu kuasa 2 dulu. Okay, lagi ada yang dapat 10. Non Lela ni siapa saya lupa dah. Firdaus cikgu. Firdaus. Okay. Alright. Okay, dah selesai dah habis bab kembangan. Subtopik kembangan. Kita nak ni nanti kita bincang. Ni dah buat ke belum ni? Belum. Soalan D ni. Ni soalan penyelesaian masalah ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Luas segitiga. Apa formula luas segitiga? Firdaus? Macam mana kita nak cari luas bagi segitiga? Apa formula dia? Mana Daus? Siapa boleh jawab apa formula dia?
Luas segitiga. Macam mana kita nak cari luas segitiga? Haifah? Satu, Ami, satu per satu dua panjang darab tinggi. darab kalau segitiga boleh lah, panjang tinggi boleh, tapak tinggi pun boleh. So 1/2 tapak dia berapa? 4/2 pi. Tinggi dia 3 pi tambah 2. So maksudnya dalam kita nak selesaikan soalan ni ada konsep kurungan, kembangan. Tu je sebenarnya. Okey, tapi biasanya rumus luas ni ada dekat kalau periksa ada dekat muka depan. Belakang muka depan tu ada senarai rumus. Awak boleh tengok kat situ. Rumus luas-luas semua ada kat situ. Okey, so kemudian selesaikanlah. Okey, selesaikan. Darab kurungan dulu. Okey, 1/2 darab 4/3 12 pi. 4/2 tambah 8. Negatif 2 darab 3 negatif 6 pi darab pi. Pi kuasa 2. Negatif 2 pi darab positif 2 negatif 4 pi. Kemudian barulah darab 1/2. Semua sekali sebutan ni ada 4 sebutan ni darab dengan 1/2. So 1/2 darab 12 6 pi tambah 1/2 darab 8 4 tolak 6 darab 1/2 3 pi kuasa 2. Kemudian 4 pula darab 1/2 tolak 2 pi. Okey, hilang dah kurungan. Kemudian cari yang sama. So yang sama pi 6 pi dengan tolak 2 pi. So 6 tolak 2 4 pi tambah 4 tolak 3 pi kuasa 2.